Kalau tuan-puan konsisten simpan 1 gram 1 bulan sejak Januari 2025, bulan Disember ni tuan-puan sepatutnya dah ada 12 gram emas dalam tabungan. Nilai 12 gram sekarang dah lebih RM7,000. Bila simpan dengan konsisten, tuan-puan bukan saja tambah gram emas, tapi tuan-puan puratakan kos belian setiap bulan. Contohnya, kalau tuan-puan beli 1 gram dari Januari sampai Disember dengan harga emas naik dan turun, total kos sekitar RM6,220. Bila bahagikan dengan 12, kos purata tuan-puan cuma RM518 per gram. Lebih rendah daripada harga semasa iaitu RM615 per gram. Jadi walaupun harga emas berubah setiap hari, tuan-puan tak rugi bila menabung dengan konsisten. Nilai emas meningkat secara purata 10% setiap tahun. Jadi kenaikan harga tu cuma soal masa. Jadi dengan akaun Emascat Public Gold, tuan-puan boleh menabung ikut bajet, tak ada komitmen bulanan. Tetapi, siapa yang konsisten memang akan rasa hasil dia. Jadi kalau nak mulakan tabungan emas bersama Public Gold, boleh terus isi borang sign up, saya akan guide step by step. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan keuangan.